Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Ramadan. Jabatan Perasaan Malaysia betul melaksanakan Bhakian Ekonomi 2026 bertemakan data nasi ekonomi rakyat di seluruh negara bermula 5 Januari hingga 31 Oktober 2026. Bhakian Ekonomi 2026 ini menjadi sumber utama dalam penghasilan statistik struktur ekonomi negara dengan matlamat untuk memberikan manfaat kepada rakyat dan juga negara. Bersama semua pihak terlibat amatlah diharapkan sebagai tempoh bangkit bagi memastikan keberhasilan statistik yang tepat dan berkualiti demi kemajuan ekonomi negara. Untuk maklumat lanjut, boleh layari di www.dpr.gov.my atau ikuti perkembangan Bangkit Ekonomi 2026 melalui media sosial State Malaysia dan juga Facebook Bangkit Ekonomi 2026. Terima kasih dari pejabat penerangan daerah ini. Sekian, terima kasih dan harap maju.